Tuan-tuan nak buat owning tapi tak tahu sama ada nak pilih owning ACP ataupun metal deck. Memang nampak simple, tapi benda ini main peranan besar. Saya tahu ramai dalam kalangan korang bila nak pasang owning mesti tengok mana yang paling murah. Tapi sebenarnya apa yang paling utama adalah jenis material yang tuan-puan nak pasang dan apa yang nak tuan-puan capai selepas pasang owning tu. Sama ada kalau nak teduh saja ataupun nak dapatkan keselesaan. Dua perkara yang berbeza. Metal deck adalah owning jenis yang paling basic, paling mudah dan paling murah untuk kita dapatkan. Tapi jenis satu lapisan saja. So, kalau hujan, bunyi dia memang bising gila. Dan kalau panas, matahari terik, memang akan terbakarlah orang yang berada dekat bawah owning tu. Tapi dia murah dan juga cepat siap untuk pemasangan. Kita ada owning ACP, iaitu dia ada 3 lapisan, iaitu lapisan aluminium. Yang dalam dia ada core, plastik dan juga cover juga dengan lapisan aluminium. Dia lebih sejuk dan juga meredam bunyi berbanding metal deck. Kalau hujan, bunyi ni pun tak kuat sangat. Biasa slow je. Tak macam metal deck lah. Design ni pun memang flat, cantik dan juga sleek dan juga moden. Sebab tu banyak perumahan-perumahan baru yang kita dapat tengok. Sekarang ni memang mostly ramai yang akan memilih memasang owning ACP. So, kepada tuan-puan yang ingin dapatkan owning ACP ataupun owning metal deck, boleh contact kami. Explosions, iron